Kalau nak cakap yang paling banyak tinggal, kalau ikut apa yang saya tahu, Afiq tu lah. Family ada berapa adik-beradik? Mak ayah masih ada? Ada. Adik-beradik ada berapa orang? Adik-beradik 4 orang. 4 orang. Siapa antara 4 tu awak yang keberapa? Saya sulung. Sulung. Okey, nama awak Afiq. Yang kedua? Syami. 3. Wafi. Erina. Oh, last ni girl. Yes. Yang lain lelaki. Betul. Okey, antara Afiq, Syami dan juga Ami, Wafi, antara 3 ni, siapa yang paling banyak tinggal puasa? Kalau nak cakap tu lah kan, Pandang kamera, pandang cakap nama dia. kalau nak cakap yang paling banyak tinggal, kalau ikut apa yang saya tahu, Afiq tu lah. Afiq, kenapa kau tinggal puasa, Afiq? Kenapa kau tinggal puasa, Afiq? Oh, Afiq yang second last. Tak, Afiq tu saya. Oh, itu kau ke? La ilaha illallah, kau tuduh diri sendiri. Kita jujur lah. Jujur lah.